Hai, nama saya Nur Muhafidah bin Mansur. Saya jurutera fasiliti. Saya memilih bidang ni sebab memang saya punya passion lah daripada zaman sekolah. Sebab saya nak menyumbang kepada ilmu-ilmu teknikal dan berkongsi bersama-sama semualah. Tugas-tugas seorang facility engineer ialah memantau dan memastikan kelancaran sistem-sistem di dalam bangunan lah. Dari segi sistem mahu dingin, lampu, sistem pencegah kebakaran dan mana-mana sistem yang terlibat lah. Kita akan pastikan semua berjalan dengan keadaan yang lancar. Saya sendiri akan berjalan keliling untuk tengok mana-mana yang kurang berfungsi dengan baik. Saya akan pastikan tim saya membaiki atau selenggara sistem yang berkaitan. Solar ni a very unique punya projek sebab kita apply simultaneously pada 6 site. Bayangkan saya nak kena liaise dengan kesetiap head of engineers dan tim di setiap premis dalam melancarkan pemasangan solar ni pada masa yang samalah. Projek solar ni apa yang menariknya, menyumbang atau membantu dalam menggunakan tenaga hijau lah. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan tenaga hijau di premis kita dan di ke-6 premis. Yang ketiganya, of course lah, kita dapat mengurangkan sedikit pembelanjaan atau pembayaran daripada utilities. Okey, dalam bidang yang saya ceburi ni, komunikasi berkesan ialah paling penting. Sebab untuk memastikan segala apa yang kita nak sampaikan kepada ahli pasukan, dia orang dapat faham. Dan yang paling penting ialah kerja berpasukan. Saya dapat IR ni kita panggil sebagai jurutera profesional lah, yang diiktiraf oleh Badan Jurutera Malaysia. Dia penting untuk memastikan kita atau setiap garis panduan teknikal dipenuhi lah dalam, sama ada dalam bidang pembinaan, dalam bidang facility management atau dalam mana-mana bidang kejuruteraan. Untuk Gen Z, apa yang saya dapat kongsi ialah kita harus mencari ilmu di mana saja dan belajar. Keep on learning dan jangan berhenti. Tak kira umur, dan kita belajar dengan siapa saja, walaupun dengan budak-budak juga. Be humble in everywhere, wherever you go, whatever you do.